Okey, soalan seterusnya. Apakah hukum sentuh Quran dalam telefon atau terjemahan Al-Quran tanpa wuduk? Hukum kita nak sentuh Quran ialah Quran mushaf atau ayat Quran. Quran mushaf maknanya 30 juzuk tebal tu atau tulis Quran pada helaian-helaian, tak boleh sentuh. La yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh sentuh melainkan yang suci. Pak mazhab kata ini adalah Quran. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Dah kalau di telefon, siapa ada telefon? Mai pinjam jap. Buka kena buka. Gitu. Banyak gambar perempuan. Buat cerah kan, gelak gugur buat cerah kan. Dah habis bateri mu. Okey, bila kita buka gini, ini fatwa ulama moden. Kitab Futurah tak ada. Masa kita buka ni, ada ayat Quran, ada khilaf ulama. Pendapat yang pertama, pegang telefon boleh, pegang ayat pun boleh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pegang telefon boleh, pegang ayat tak boleh. Faham lagi? Dua-dua tu ada sandaran kuat belaka. Apa sandaran dia? Yang kata pegang ni tepi ni tak ada masalah lah. Di ayat Quran pun boleh pegang, kerana dia kata Al-Quran itu bayang saja, tidak wujud. Bila kita tutup application dia, tutup. Kat mana tutup ni? Apa ni? Bila tutup, hilang Quran. Ayat sudah tidak ada. Yang ada TikTok tadi. Yang ada gambar benda lain pula. Jadi hukumnya tidak seperti Quran betul. Faham lagi? Okey. Adapun mushaf, mu tutup pun ayat tetap ada di dalam. Jadi tetap haram pegang sampai bila-bila. Okey. Pendapat yang mengatakan buka mana buka. Bila buka haram pegang tulisan, boleh pegang tepi telefon, boleh pegang kawasan yang kosong tiada ayat Quran, kerana memuliakan ayat Quran tadi. Jadi mana-mana mu nak ikut silakan, tak ada masalah. Kerana kedua-duanya adalah fatwa fuqaha belaka. Yang kita tak boleh ikut netizen. Okey? Yang moleknya guna. Yang moleknya kita amalkan pegang telefon saja kalau tak ada wuduk, dekat ayat jangan sentuh dengan tangan. Kerana apa? Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar pada khilaf itu sunat. Okey? Ambil boleh? Terima kasih.